oh Rusia bagus sebab Rusia ni sangat pandai propaganda. Saya yang duduk Rusia pun saya macam bagus juga Rusia ni. Sebab dah termakan dengan propaganda. Hari-hari main lagu national anthem, dia punya video semua gempak-gempak edit kan. Tentera dia semua gempak-gempak, pakai pun smart. So kita rasa macam wah. Tapi bila macam kalau tengok balik, kalau nak tahu berkaitan dengan penjajahan, tanya negara keliling Rusia. Jangan tanya Rusia. Tanya negara keliling Rusia. Saya boleh jamin, tanyalah negara mana-mana pun keliling Rusia, semua orang tak suka. So kalau seorang tak suka, tak pergi. Kalau semua orang tak suka, mesti ada problem, betul. So negara-negara tu contohnya negara mana? Mongolia, Kazakhstan, Armenia, Azerbaijan, Ukraine, Finland, negara-negara ni. Semua tak suka. Sebab semua ada kisah penjajahan dengan Rusia. Antara yang paling teruk adalah Ukraine lah. Yang paling teruk adalah Ukraine. Sebab apa benda yang Israel buat kat atas Palestin hari ini, Rusia dah pun buat terhadap Ukraine. Tapi time tu berlaku pada 1937. Time tu mana ada kamera tu? Of course. Time tu tak ada iPhone, tak ada kamera, tak ada jurnalis. Ada tapi orang tak jadikan jurnalisnya macam career macam hari ni boleh ada podcast dan sebagainya. Benda tu tak common sangat. So benda ni boleh check dekat YouTube ataupun kat mana. Benda ni dinamakan peristiwa ni sebagai Holodomor. Holodomor. Di mana Joseph Stalin mengepung Ukraine tu, tak bagi orang keluar masuk. Benda yang sama dengan Palestin. Tak bagi orang keluar masuk dan tak bagi jurnalis masuk. Benda yang sama dengan Palestin. Tak bagi jurnalis masuk untuk record. Dan bila dia orang bawa keluar surat khabar, kata, oh rakyat Ukraine ni dia bukan famine, dia cuma tak cukup makan. So mengubah perkataan dia. Benda yang sama macam Palestin, betul? Mengubah naratif. Dan orang-orang Ukraine, dia orang ni sampai dia orang terpaksa sorok makanan bawah tanah. And dia orang kalau nak masak apa, dia orang kena masak waktu malam sebab asap yang keluar dari rumah tu orang tak nampak sangat. Sampai ke tahap macam tu. Dia orang terpaksa untuk buru burung untuk makan, plastik burung. Dan sekiranya Soviet nampak benda tu, dia akan ambil dan dia akan hukumkan keluarga tu untuk ataupun pergi Siberia. Sebab makan. Sebab makan. Analyze, scrutinize, criticize.